Assalamualaikum. Tahukah korang, orang Melayu zaman dahulu ada ilmu yang sangat advance dalam mengendalikan haiwan gergasi gajah. Bukan sekadar menunggang, malah ada kitab gajah dan pawang gajah yang khusus. Malah ilmu mereka pernah digunakan oleh kerajaan luar. Apa rahsianya? Wahai rakyatku, sambutlah kebesaran warisan Melayu kita. Hiduplah Melayu, megah bersama gajah. Orang Melayu zaman dahulu bukan sahaja mahir memburu dan menjinakkan gajah, malah mereka juga pandai merawat, mengawal dan mengarahnya. Gajah bukan haiwan biasa. Ia adalah simbol kemegahan dan kemewahan bagi raja-raja Melayu. Ia wajib ada dalam istiadat diraja. Ilmu ini bukan cerita dongeng. Ia direkodkan dalam manuskrip lama yang dipanggil Mentera Gajah atau Kitab Gajah. Manuskrip ini pernah dimiliki oleh Dato' Seri Adhikara Raja Hulu Perak dan ada dalam simpanan Arsip Negara Malaysia serta Perpustakaan Negara Malaysia. Pada tahun 1906, pegawai British W.G. Maxwell pun terpesona dan menerbitkan koleksi Mantera ini. Kandungan manuskrip ini merangkumi lebih 80 mantera. Ia terbahagi kepada 4 bahagian utama. Mantera gajah untuk jampi, ubatan herba, penjagaan kesihatan dan perlindungan roh. Di dalam kitab gajah ini, ada lebih 80 mantera yang dibahagikan kepada beberapa bahagian. Dengan jampi ini, aku menjinakkan gajah liar. Dengan kuasa mistik, kau akan menurut. Tenanglah hai gajah, kau sekarang jinak. Kedua, ubatan dan herba, petua ubatan herba untuk merawat gajah sakit. Sapukan campuran herba ini pada luka untuk bantu penyembuhan. Ini petua turun-temurun yang berkesan. Ketiga, cara menjaga kesihatan dan menambah kekuatannya. Berikan dia daun segar setiap hari. Ini penting untuk kekuatan dan kesihatannya. Sentiasa bela dengan penuh kasih sayang. Dan yang keempat, perlindungan daripada roh hutan. Dengan ilmu gajah, kita jaga keseimbangan alam. Majulah, gajah perkasa, tunjukkan kekuatanmu. Takdir kita terukir di batu purba ini. Setiap sultan yang ada gajah akan ada pawang gajah. Mereka bukan sekadar penjaga, tapi pakar yang mahir menangkap gajah liar menggunakan kaedah khedah, menjinakkan, merawat dan mengawal gajah. Ilmu mereka gabungan praktikal dan spiritual. Bukti penggunaan gajah dalam masyarakat Melayu sangat jelas. Dalam Kesultanan Melaka, gajah digunakan untuk istiadat dan pertahanan. Binatang besar ini menjadi lambang kekuatan dan kebanggaan empayar. Mereka digeruni di medan perang. Di Aceh juga raja memelihara gajah untuk kegunaan negeri. Dalam hikayat Hang Tuah dan sejarah Melayu, gajah disebut sebagai kenderaan raja. Gajah adalah lebih daripada haiwan. Ia simbol kuasa dan status. Raja yang memiliki banyak gajah dan pawang gajah yang hebat menunjukkan kekuatan dan kemewahan kerajaan. Dengan kekuatan ini, kita perlihatkan keagungan kerajaan kita. Maju Gajah Perkasa. Ilmu ini diwarisi turun-temurun dan menjadi sebahagian daripada kearifan tempatan orang Melayu. Jadi, mantera gajah dan pawang gajah
adalah bukti bahawa orang Melayu zaman dahulu mempunyai ilmu yang tinggi dan tersusun dalam mengendalikan haiwan gergasi. Ilmu ini bukan sahaja untuk kegunaan tempatan, malah diiktiraf dan digunakan dalam konteks yang lebih luas. Sumber bukti asli, Mantera Gajah. Disimpan di Arsip Negara dan Perpustakaan Negara Malaysia. Gambar rekonstruksi untuk ilustrasi. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Tulis gajah di komen kalau korang nak saya buat video lanjutan pasal ilmu tradisional Melayu yang lain.